No wonder lah dia masak. Sebab dia yogurt. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Aida Mai. So, korang, hari ni kita tak ada storyline untuk video kali ni. Just nak macam yang korang tengok dekat saya punya video short. Saya yakin dah buka semua ni. So, itulah. Ya. Nak habiskan Pocky. Pocky tahu bukan tu. Yang ni dia satu joystick. Ni favorite lah dulu. Zaman kanak-kanak riang. So tapi biasanya beli yang strawberry. Hari ni kita try yang crunchy blueberry yogurt. Yang ni crush nut. Dan yang ini yang strawberry with crunch. Strawberry peach yogurt. Oh, tak tengok pun nama dia. Ini strawberry peach yogurt. Mana satu? Okay, strawberry peach yogurt ni dia tak ada crunch sangat, nampak tak? Okay, sebenarnya no wonder lah dia masak. Sebab dia yogurt. Masak. Oh, dia rasa peach juga. Kalau tak minat manis, boleh lah. Boleh lah. Nak kata crunchy nut tu tak ada sangat. Dia tak adalah crunchy sangat. Crunchy dia buah strawberry. Dia flavor strawberry dengan peach. Tapi dia punya crunchy tu strawberry kering. Dan dia masam sebabkan dia yogurt. Untuk mak-mak suka kot. Dan kita try yang ni, double happiness crunchy antique. Yang ni salah. Yang ni premium. Sebab dia punya packaging pun nampak wow gitu. Yang ni dia cakap berat 25 gram. Tapi saya tengok ada macam tak banyak lah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya dah makan 1. So tinggal ada 8 je dalam ni. Harga dalam RM2 ke RM3 macam tu. Nampak tak? Dia nut. Yang ni sedap. Sebab dia rasa coklat yang original, dark coklat. And then dia ada kacang. Sedap. Yang ni kacang almond lah. Oh ya, kacang almond. Sedap lah, kacang almond kan sedap. Disclaimer ya, dia tak mengenyangkan. Jap. Approve. Kalau lagi saya tahu mesti dia marah. Bebel ni mana? Yang blueberry yogurt. Dia ada blueberry dekat luar, disaluti dengan blueberry yogurt. Okay? Ada banyak jugalah. So, kita try. Yang ni masam. Yang ni masam yang boleh apple sebab blueberry dia tak masam. Blueberry dia manis. Yang ni dia macam masam-masam manis. But strawberry punya yogurt so masam. Bising lah sebelah. Dia dengar lepas tu dia slow. Sekejap. Dia ada blueberry tu, nampak? Jangan fokus muka saya. Ada blueberry kat luar dia, sedap. Blueberry hancur-hancur. Dia masam-masam tapi dia manis. Jap. Approve. And then dia punya biskut ni, biskut yang apa? Biskut multigrain, biskut pagi. Macam ni. Kalau yang biasa ni, ini yang biasa, yang original. Biskut biasa je. Yang ni biskut dia
Yang wheat tu lah, yang macam kalau beli roti putih dengan roti wheat tu, roti wheat tu yang lagi mahal kan. So harga dia lagi mahal lah. And dia premium sikit. Dia ada berapa premium? Dia ada 3 je premium. Dan 3 original. So kita nak try yang original. Original yang coklat. Rasa macam biasa. Sedap. Rasa ori. Rasa dark coklat. Dia lagi murah, RM2.90 dapat 40 gram. Yang ni RM2 ke RM3 hanya dapat 38 gram. Kalau yang crush nut ni 28 gram. 25. Dia berbeza-beza. Yang premium ni berbeza. Tapi yang ni pun berbeza. Strawberry pun 38. Confused. So kita try strawberry. This is my favorite. After all this, tiba saya suka yang ni. Love strawberry. Dia tak adalah maham. Manis. Sedap lah. Strawberry ni sedap. Tapi sekarang ni dah tua, gigi banyak rosak, tak boleh makan banyak coklat. Dia pakai tepung gandum. Dia punya biscuit pakai tepung gandum ya. Sedap. Suka. Yang ni tak puas, dia banyak. Dia banyak. Kalau yang joystick ni ada banyak, ada 3 tak salah saya. Dia yang ni ada mix, ada yang coklat saja, ada yang strawberry saja. Kalau yang mix ni dia ada bagi 2. Dia bagi 2 dalam satu paket. Satu paket ni dia bagi 2. Satu coklat, satu strawberry. Okay. So kita rasa yang strawberry dia tak sama lah macam okey. Dia kurang sikit lah. Tapi harga dia murah. Satu ni RM1 je. Dekat tempat saya beli tu lah, kat pasar raya. Strawberry dia tak rasa strawberry sangat. Yang ni strawberry dia sedap. Coklat dia, dia punya kayu tu, dia punya biskut tu, nampak coklat juga. Tapi flavor ni tak ada sangat. Dia tak rasa flavor coklat sangat. Dia rasa macam makan biskut. Biskut biasa yang ada coklat sikit. Okay je. The last one yang saya macam takut sangat nak try is milk. Mungkin untuk budak-budak sesuai. Kan minum susu. Yang ni warna dia pun dah scary dah. Tapi rasa dia okey lah. Rasa susu tak muak. Dia muak. Rasa susu budak okey kot. Susu okay dah. Okay? High calcium. Rasa susu. So bagi saya yang saya suka yang pertama, sebab dia rasa crunchy, dia ada nut, dia ada kacang. Dia crunchy, bila kita gitu ngap-ngap, ada bunyi crunch. And then yang second I love is Sparky. Yang ni saya suka sebab yang ni dia signature punya rasa, tapi tak ada lawan lah yang premium kan. Yang ni strawberry, the best juga sebab dia rasa daripada dulu sampai sekarang rasa dia sama je, tak ada perubahan. Rasa dia maintain. And then yang ketiga, this is top 3 my favorite. Yang ketiga I suka blueberry sebab blueberry ni dia tak rasa masam, dia tak rasa manis, tapi okay, just nice. But ini yogurt. Okay. Nak repeat 3 ni je. Ni saja I nak repeat. 2 premium. Tempat pertama, tempat kedua dan tempat ketiga.
So korang boleh try, beli je kat mana-mana pasar raya yang terdekat. Try je salah satu. Kalau belum try lagi yang premium, korang should try this one. Sebab dia sedap. Dia best lah. Okay. So korang kalau ada cadangan next nak review makanan apa, boleh komen dekat bawah. So jangan lupa like, komen dan subscribe. Okay, itu saja video untuk hari ini. Jangan lupa I dah makan I dah Semula. Okay, itu saja video untuk hari ni. Okay, I dah makan kuih lapis. Subscribe dulu barulah hidup manis. Okay, bye. Assalamualaikum.